Asli. Buka akaun kuat sikit. Tapi secara jujur, saya cuba cakap sebagai seorang budak muda lah. Taklah muda sangat, tapi muda lah. Ketika kita menunggu hampir 25 tahun melihat sosok tubuh ini melaung-laungkan perkataan yang sama. Betul. Berlaku benda ni, dia meruntuhkan segala-galanya. Betul. Okey, mungkin dia akan ada naratif-naratif lain lah. Hmm. Naratif ni sendiri telah memberi kesan kepada imej. Dia bukan imej Anwar Ibrahim tau. Dia imej harapan rakyat Malaysia. Betul. Imej gerakan reformasi tu sendiri. Ya. Dalam keadaan kita berharap perubahan berlaku, ada somehow rather polisi yang dibuat oleh kerajaan ni baik. Dia saya suka guna analogi ni, Saudara Nazir. Anwar Ibrahim ni dia macam dalam satu pasukan bola, dia ni macam pemain simpanan. Ui. Dia duduk di pemain simpanan. Setiap kali orang main dia kata, aku kalau main ni, Kau tengok lah. kau tengok macam Shaolin Soccer aku main. Kan. Dia Bola kepala tu ke daripada defend aku boleh terus score kata. Kan. Sekali dia dapat masuk, kena bentis saja. sepak tak kena kan. Jadi akhirnya orang hilang keyakinan pada dia. Dulu cakap macam-macam, kau cakap macam-macam kan. Kau janji itu, ini dan sebagainya, tapi akhirnya bila kau diberi peluang, kau telah mendapat kuasa, kau bukan saja tak buat apa yang kau cakap, kau buat yang sebaliknya. Kan? Kau kata nak turunkan minyak, kau tarik subsidi. Kan? Kau cakap nak banteras rasuah, pejabat kau sendiri orang kantoi. Jadi this kind of nonsense ni sebenarnya especially anak muda lah. Anak muda kan. Gelombang anak muda ni semakin menolak kerajaan Madani ni. Kan? Pergilah mana-mana. Saya secara personal pun pergi mana-mana, orang bercakap kan, marah ke kerajaan Madani, marah ke Anwar Ibrahim, orang muda. Jadi kalau benda ni berterusan, pilihan raya akan datang, Perikatan Nasional pasti akan menang. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Kita kena stable lah. We need to do something, get our house in order. Kan? Lepas tu rakyat sedang menunggu ni. Rakyat ni dia macam nak bagi, dah tak ada benda lain dah dalam kepala. Dia orang mengharapkan Perikatan Nasional. So kita Perikatan Nasional, kita kena get our house in order and then beri nafas baru kepada orang kata kepada rakyat lah yang sedang mengharap.